Dekat tangan saya ni adalah gold bar 20 gram bunga emas jenama Public Gold. Jadi apa boleh buat dengan gold bar 20 gram ni? Gold bar 20 gram hari ni harganya sekitar RM11,000 hingga RM12,000. Jadi sekeping gold bar 20 gram ni sesuai untuk jadikan sebagai dana kecemasan untuk 1 bulan pendapatan bagi siapa-siapa yang bergaji sekitar RM10,000. Untuk siapa-siapa bergaji RM5,000, ia sesuai untuk dijadikan sebagai dana kecemasan sebanyak 2 bulan gaji. Jika berlaku apa-apa, kita tak perlu bimbang sebab kita ada emas sebagai dana kecemasan. 20 gram ni juga sesuai untuk dijadikan sebagai dana untuk pergi umrah dengan pakej yang sangat premium. Dengan nilai sekitar hari ini sekitar RM10,000, anda boleh tunaikan umrah dengan sangat selesa, siap boleh pilih hotel di sekitar Clock Tower lagi. Ataupun kalau dekat Madinah, yang berhampiran dengan pintu untuk masuk Masjidil Madinah. Dan siapa-siapa kaki travel, 20 gram ni sesuai untuk dijadikan sebagai modal untuk pergi travel mungkin 3 hingga 5 tahun akan datang. Letak target dulu untuk dapatkan 20 gram. Nanti banyak manfaat yang anda boleh dapat hasil daripada 20 gram ini. Macam mana nak bermula? Boleh isi beg biru untuk saya bimbing secara personal langkah-langkah menabung dengan cara yang terbaik sesuai untuk anda.